Okay guys, so ya hari ni saya takkan apa tu nama dia rekod untuk episod 11. Tetapi Ronyo akan ambil alih di atas tu. Ronyo akan ambil alih untuk apa tu episod 11 kali ni sebab saya ada urusan di luar agak lama juga. So tak adalah masalah. So sehari je Ronyo boleh tolong jagakan rumah ya. So ya, saya pergi dulu dan jumpa korang lepas esok ataupun bila-bila masa je lah. Okay, bye guys. Sekarang dah pukul berapa dah ni? Dah pukul tak nampak. Pukul 6. Kan pukul 5:30. Okay, so masanya untuk saya berbuka pula. Untuk saya sahur dulu terlebih dahulu. Jomlah kita sahur ke dapur. Ya, saya dah sampai ke tempat duduk. Hi guys. Sorry saya lambat balas. So saya bangun tidur. So hari ni saya ambil alih rumah ni sebab RZ pergi bercuti entah ke mana. Saya tak kisah. So dia tinggalkan saya kat rumah seorang-seorang dan saya kena jaga rumah. So saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Ronyo si penyu. Ya, saya si penyu guys. So saya haiwan peliharaannya si RZ. Dan Allah lagnya. Dan saya kena jaga rumah dia untuk hari ni je Tapi ya, jaga rumah dia je. So jomlah kita bersahur terlebih dahulu. Bismillah. Kasar buka saya nak makan ni. Okay, so hari ni aktiviti kita ialah house tour guys. Kenapa? Sebab saya dah renovate rumah ni bersama RZ semalam. So dah lama jugalah. Tak dah lama dalam seharian macam tu. Bismillah. Nyam. Makan tembikai pun dah sedap guys. Sedapnya. Sedap. Makan tembikai untuk sahur pun dah cukup. Lepas tu kita minum air kosong. Okay, kita ambil air kosong dulu. View content. Water bottle. Ya, kita minum saja air kosong dia. Sedapnya. Okay dah. So sekarang pun dah nak masuk subuh. Jom saya nak ambil uduk terlebih dahulu. Let's go guys. Okay guys, so saya dah habis ambil uduk dan sekarang saya nak solat subuh sebab dah azan dah. So jomlah kita solat subuh dan kita akan terus jumpa di depan rumah sebab saya tak nak tunjuk terus rumah ni macam mana. So jom, 1, 2, 3 saya akan di depan rumah sebab saya dah solat subuh. Okay, 1, 2, 3. Boom. So sekarang pun sudah pagi. Sebab apa? Sebab saya dah subuh. So saya berada di depan rumah saya sekarang. So ini rumah Ronyo dan rumah RZ buat semalam. So saya dah renovate rumah ni bersama RZ. So korang boleh rate dari 1 sampai ke 10. Korang boleh tengok dari bahagian depan dia. Korang boleh tengok sendiri. Inilah bahagian depan dia. So tak adalah buruk sangat. So dekat belakang tu masih buruk. Kereta pun saya dah alih ke sini. Dan itu saja untuk penambahbaikan yang ke bahagian depan ni lah. So kalau korang tak nak dengar saya yapping, jomlah kita masuk ke dalam rumah untuk tengok bahagian ruang tamu dia. Let's go. Okay, so saya dah masuk di bahagian dalam rumah. Korang masih tengok masih gelap kan? So saya akan tunjuk dalam 3, 2, 1. Boom. Ya. So saya renovate rumah ni. Sini lampu dia jadi warna hijau. So sebenarnya saya nak buat lagi sini warna hijau. Tapi kalau buat semua warna hijau macam pelik sikit. Tapi tak apa. Sini kita ada dapur macam biasa. Dapur biasa. So nak house tour je kita tengok rumah dia macam nice. So saya penambahbaikan kipas ini jadi warna hijau. Dan kita tengok tandas terlebih dahulu. Tandas pun saya dah renovate sikit. Saya alihkan shower tu ke sana. Dan shower pun saya dah upgrade jadi macam ni. So kalau korang nak tahu, lampu sini pun warna hijau. Tengok. Lampu sini pun warna hijau guys. Lampu tandas kita warna hijau. Sebab apa? Sebab saya recommended dekat RZ untuk buat warna hijau ni. Sebab saya suka warna hijau. So itu saja untuk ruang tamu. Lantai dia pun korang boleh tengok dah tukar dengan dinding dia pun dah tak kayu lagi macam dulu. Dan kita takkan masuk bilik ni lagi. Kita akan terus ke sana dulu. Sebab bilik tu adalah bilik paling special guys. Okay, jom kita masuk ke ruangan RZ Teams.
So kalau korang boleh tengok sini RZ Teams punya ruangan macam biasa, tampak normal, tapi kita dah tambah karpet dan juga TV untuk RZ tengok TV bersama, dan juga tandas pun masih biasa, Dan apa yang penting kat sini, yang paling best kat sini, kita ada ni guys, iaitu RZ Teams picture, poster RZ Teams sempena bulan Ramadan. So kalau boleh tengok cantik kan picture ni kalau ada dekat sini. Okay, so itu saja untuk bahagian ruang tamu RZ Teams. Tak ada apa pun, kita akan terus masuk ke bilik bilik pertama kita, iaitu Shirafikezu. Ini house je. Okay, kita masuk. Okay, kita tengok apa perubahan dia. Perubahan dia ini je, lampu tukar jadi biru dan tak ada apa-apa pun sebenarnya. Sini sebenarnya gambar Rafikis, gambar dia, tapi belum siap proses lagi gambar dia. Dan di sini ada picture RZ Teams yang basic guys. Korang boleh tengok tu, sangatlah nice, letak dengan frame dan ada picture RZ Teams. So itu saja untuk bahagian bilik Rafikis. Lampu dia pun warna biru, korang boleh rate bilik ni, dan ada TV macam biasa, house tour dia macam biasa je, dan ada pokok kecil, alam. Dan itu saja untuk bilik Shirafikezu ataupun Rafikis. Kita tutup balik pintu dia. Okay, so ini bilik Aryans. Bilik Aryans, saya sumpah cakap, bilik dia setakat saya paling saya suka lah. Sebab apa? Korang boleh tengok ada logo profile picture dia, dan jom kita tengok lampu dia macam ni. Lampu dia warna purple guys. So naik sikit. Sini kita ada profile picture ni si Aryans. Kalau korang boleh tengok, nice kan, GFX yang saya buat untuk dia, yang RZ buat, dan saya tolong. Dan lampu dia pun macam nice. Nampaknya macam hujan kilat lah guys kat luar. Tapi tak apa, kita review dulu. Sini kita ada lampu warna merah kalau kau nak turn, boleh off. Dan sini ada TV juga, dan sofa untuk Aryans duduk, dan ada meja belajar untuk Aryans juga. So itu saja untuk bilik Aryans, dan ada alam, lampu dan sebagainya. So langsung saja kita akan pergi ke bilik yang namanya Evaders guys. Let's go, kita ke bilik Evaders. Okay guys, so saya dah masuk ke bilik Evaders. So bilik Evaders ialah bilik paling besar nak dikatakan. Yelah, sebab sebenarnya dia nak ada 2 orang, tapi seorang lagi tu tak jadi. So saya terbuat besar macam ni, so tak apalah. So korang mesti terkejut dengan lampu dia. Lampu korang kena siapkan mata korang, sebab lampu dia sangat terang. 1, 2, 3, buka lah. Wow, terang sangat, warna merah. So ini profile picture untuk Evaders. Sebenarnya dia nak memang warna merah pun, tapi tak tahulah dia nak ke tak warna merah ni. Saya main buat je, sebab dia tak suka warna lain. Saya nak letak warna pink sebenarnya, tapi tak apalah. Ni recommended saya, ditolak oleh RZ, nak letak warna pink tapi tak boleh. So ini room bilik dia sangat nice, dan ada TV macam ni. Korang boleh baring sambil tengok TV. Turn on. Korang boleh tidur sambil tengok TV tau. So bilik Evaders ni paling best lah. Nak dikatakan bilik Evaders ni best sebab ada alam dan 2 katil. So dan itu saja untuk bilik Evaders. Warna merah sangat ni, saya lupa nak adjust colour di sana. Nanti ada masa free saya akan adjust colour. Tengok sampai ke sini baju saya terus bertukar jadi warna hitam terus. Okay, kita akan tutup lampu dan kita akan terus ke bilik special, iaitu bilik RZ. Let's go, kita ke bilik RZ. Okay, so di kat bilik RZ ni saya tak nak tunjuk lagi. Sebab apa? Saya nak beritahu bilik RZ ialah bilik paling special, kerana saya dah renovate dengan RZ banyak lah. Saya tak rasa special sangat, tapi bagi saya dah puas. So bilik RZ adalah bilik saya dan Ronyu saja. Maaf guys, tak ada gangguan. So saya nak beritahu. Okay, so bilik RZ bilik RZ adalah untuk bilik saya dan Ronyu saja. Tak ada bilik untuk orang lain. Saya dengan Ronyu je, tapi bilik dia sangatlah nice. Bagi saya dah puas, bagi RZ pun dah puas. So jomlah kita masuk ke dalam bilik RZ. Nombor 3, 2, 1, let's go. Boom, ya, kita di dalam bilik RZ. So kalau korang nak tengok lebih detail, korang boleh tengok serta ada aircon dah. Saya dah tak aircon, dan lepas tu kita akan buka lampu. 1, 2, 3, kita buka lampu. Yes, inilah bilik RZ guys. Di kat sini ada gambar Ronyu, gambar saya dan gambar RZ di sini. Dan ya, bilik dia warna hijau. Sini bahagian gaming room, dan sini ada tempat tidur saya dan RZ. Kita kongsi katil sebenarnya, tapi tak apa, nanti saya akan letak katil sebab saya tak nak tidur dengan dia. Hey, okay, kat sini kita ada gambar-gambar iaitu RZ Teams, RZ characters dan saya dengan Anyu guys. Korang boleh tengok kat atas tu ada Anyu, ada saya, ada Ronyu, dan kita ada RZ, kita ada Aryans, Evaders. Dan ini saya nak letak Rafikis tapi lambat lagi. Sini ada RZ Chan,
dan RZ, dan ada 2, purple dengan yellow. So lambat lagi tu. So korang boleh tengok sini saya dah letak TV. Lepas tu saya dah letak gambar Ronyu dan tu dah. So dekat bang gaming ni kita ada frame RZ Teams juga, dan ada picture RZ Chan di sini. Kenapa RZ nak buat macam tu? Jangan tanya saya Ronyu, saya tak tahu apa-apa kenapa RZ nak letak macam tu. So tak apa, dekat sini kita boleh main game. Kita boleh main game play, kita boleh main apa-apa yang kita nak. So ya, kita akan main game terlebih dahulu. Lantak malas saya nak main. So bilik RZ macam nice sebab saya suka gila bilik dia, sebab yelah warna hijau, warna kegemaran saya. Sini ada kipas, situ ada aircon, dan ada TV untuk kita tengok juga. Boleh tengok TV kat sini. Tapi kalau lah bilik RZ ni complete dengan apa tu, terus dengan tandas, mesti lagi saya suka guys. So tak payahlah pergi tandas sebelahan, kita buat connecting room, tak payahlah, malas. So kalau korang boleh rate bilik RZ dan Ronyu ni dari 1 sampai 5. Korang boleh rate 0.5 berapa korang nak rate. So itu saja untuk house tour kita untuk hari ni. Sekejap, kita tengok luar, macam dah malam je. Oh hujan, tapi sekejap, kita tengok jam sekarang pukul berapa. Mana tahu dah tu kan. Kita tengok jam kita. Kita tengok jap. Dah pukul 6 petang. Astaghfirullah, saya house tu sampai dah pukul 6 petang lah guys. Okay, sekarang saya nak siapkan makanan, dan jomlah kita terus berbuka puasa untuk hari ni. So let's go guys. Alhamdulillah, so dah azan. Jomlah kita makan pizza dulu. Sambil tu saya nak sembang-sembang dengan korang kejap. So kita house tour dari dalam hari ni agak lama guys. Sebenarnya saya skip tu lama juga. Yelah, sedar-sedar je dah pukul 6 petang. So ini pun saya baru rekod dah berbuka. So kita makan dulu makanan pizza ni. Baru tau, bukan yang tu, saya baru buat. So ya, korang rasa korang boleh rate lah rumah Ronyu, RZ dan RZ Teams and RZ Characters. Korang nak rate berapa per 5 atau berapa per 10, ikut korang lah. Allah, lebatnya kilat, abaikan kilat tu. So korang nak rate, boleh rate. Dan selamat berbuka kepada siapa yang nak berbuka sekarang ni. Itu saja kepada dari saya Ronyu. Bye guys. Alhamdulillah guys, so saya dah balik ke rumah setelah ada urusan yang agak lama. So korang dah boleh tengok rumah yang Ronyu dah renovate kat atas ni. Hai kan Ronyu, terima kasih Ronyu sebab jaga rumah saya dan tolong house kan kepada viewer atau fans saya. Ya, so korang dah boleh tengok, korang boleh rate rumah saya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. So itu saja untuk video kali ni. Bye guys.